Wanita tak perasan kotak bunga jatuh atas jalan berlari 1 kilometer atas highway. Bawa dah dekat sampai tu. Tengok tiba ada kereta high beam. Macam dah pahal kereta ni high beam. Tengok kotak aku. Seorang wanita menceritakan detik cemas dialaminya apabila kotak berisi bunga yang dibawa menaiki kereta pacuan 4 roda terjatuh di atas lebuhraya. Menerusi perkongsian Kim Macho di laman TikToknya, dia menjelaskan yang dia bersama ibunya sedang dalam perjalanan menghantar kotak tersebut kepada pelanggannya. Namun dia tidak menyedari rupanya kotak tersebut telah terjatuh ke atas jalan dan hanya mengetahuinya selepas diberikan lampu tinggi oleh kenderaan lain. Dia kemudian berlari sejauh 1 kilometer untuk mendapatkan kotak itu sambil seorang anggota JPJ sedang menarik kotak tersebut yang berada di atas jalan. Wanita itu akhirnya terpaksa menunggu di dalam hujan bersama kotak tersebut di tepi jalan sementara ibunya membuat pusingan untuk mengambilnya. Shit. Well, this is not the best start of the year. Have to walk around this dangerous area. But well, apparently, this is not the best start of the new year. First day of the new year, guys. Stranded by the side of big highway with the bus alone by myself. And it's raining too. Yeah, it's raining. Ya bang, saya tahu bang. Jangan tegur saya bang. Saya tahu bang. It's start to raining heavily now. Kereta dah sampai tu tadi. Haram ni jatuh tadi. Aku lari daripada sana. Dari jauh hujung sana sampai ke sini aku lari. Tadi ada JPJ cakap, "Oh, awak ke lari? Ya Allah, saya ingat Doraemon mana lari?" Doraemon dia kata. Dia kata Doraemon. Dengan hujan ni. Okay, sabar. Kim explain balik macam mana hari kejadian tu terjadi. So nak dijadikan cerita, pada hari tu Kim dengan Mak Kim, kita orang drive 4x4 sebab kita orang nak hantar kotak yang besar gabak tu ke customer dekat K Avenue dekat KL. And benda yang dalam kotak tu si bertuah Intan Payung ni. Dia dalam gambar nampak kecil tapi sebenarnya tak guys. Sebenarnya besar dia 3 kaki. And customer dia nak balik ke Brunei. So kita orang terpaksa buat dia specially made box untuk dia sebab dia nak balik ke Brunei. Tengok kita orang dah siap wrap cantik tau. Nampak? Siap wrapping semua cantik lah untuk dia. So nak dijadikan cerita bunga tu lah kita orang nak hantar ke customer. Kotak tu pula kita orang specially made dekat Ampang Jaya. Itu yang naik sukir tu. Okay, time tu kita driver guys. Kita driver, kita tak tengok apa jadi kat belakang. So tak tahulah siapa yang tak tutup pintu 4x4 tu rapat-rapat kat belakang. Kita pula, kita driver, kita tak tahu apa jadi. So dah ingat settle lah, kita pun gerak bawa kereta, duduk lane kanan paling laju. Kita pula jenis bawa laju. Tengok masa naik sukir, okay, kotak ada lagi sebab tengok daripada atas kan. Bawa dah dekat sampai tu. Tengok tiba ada kereta high beam. Macam dah pahal kereta ni high beam. Tengok kotak aku. Betul tak? Ibu, kotak hilang. Lepas tu mak aku macam mana ni? Lepas tu kita orang pun turun. Tengok memang pintu belakang 4x4 tu terbuka sebab tak ada orang tutup betul. Time tu aku dah macam ni nak ni mesti kotak ada kat belakang ni, mesti jatuh dekat tengah belakang. Tu aku cakap kat ibu, okay ibu never mind. Kim pergi belakang, Kim pergi lari tengok kotak tu kat belakang jatuh kat mana. Ibu pergi pusing. Itu aku cakap kat mak aku. Mak aku pun pusing. Okay, sebab nak pusing ke kawasan tu jauh. So aku pun daripada tol tu ke situ 1 kilometer. So aku pun berlarilah 1 kilometer sampai ke situ. Sampai situ nampak abang JPJ tengah tarik kotak tu. Kotak tu bukan kat lane kanan, bukan kat lane kiri, kat tengah-tengah. Itu aku kabut tu, aku jumpa abang JPJ tu. Abang JPJ tu stop. Aku cakap, tu kotak saya bang. Lepas tu dia boleh melawak dengan aku. Dia cakap, awak punya kotak ke?
ingatkan Doraemon mana kan, dia cakap macam ni, awak ke berlari? Saya ingat Doraemon, mana berlari? Doraemon pula. Aku dengan tengah mengah-mengah, dia boleh melawak dengan aku. Okay, tak apa, abang tu pun belah, dia pun caw lah. Time dia dah caw tu lah, aku tengah duduk dalam kotak tu, tiba hujan turun. Kat situ aku dah berkicap dah nak tunggu mak aku. Ingat hujan biasa, sekali hujan ribut guys. Itulah kisahnya. Aku duduk kat situ sampai berkicap basah lencun kat situ, tunggu mak aku pusing. Bukan kena tinggal dengan lelaki So kotak tadi ada rap cantik, jadi macam ni. Sebab dia kena hujan dengan jatuh tergolek-golek atas highway. Tapi insyaAllah lah, bunga dia still cantik lagi dalam. So itulah cerita dia. Just my luck guys, just my luck.